Assalamualaikum, hello guys. Sekarang saya berada di Batu Kurau Perak sebab nak cari durian Batu Kurau. Sekarang saya berada di Sweet Durian Anak Kurau. So jom kita makan durian Batu Kurau. Baik bang. Sweet Durian Anak Kurau. Ini baru betul durian kampung. Pahit-pahit. Oh, sedap gila durian kampung. Oh. Berlemak betul lah daripada ni. Ini pahit. Yang ni pun sedap juga. Terbaik ada durian Batu Kurau ni. Yang special ni durian Batu Kurau ni sebab dia durian bukit. Batang pokok dia semua dah tua. Jadi rasa dia kebanyakan ni memang sedap lah. Oh, pahit. Pahit berlemak. Tarik ni sikit jatuh. Tarik. So musim durian Batu Kurau dari saya boleh katakan awal bulan 5 sehingga awal bulan 7 macam tu. Lepas tu musim kedua dia hujung tahun dalam bulan 12 hingga bulan 1. Tapi kalau nak lagi banyak anda datang yang pertengahan tahun punya, yang bulan 6. Yang tu memang lagi banyak buah dia. Lepas tu harga standard dekat sini, kalau anda tak beli borong, anda beli biasa bawa 100 kilo, 100 lebih kilo dalam RM8 sekilo. Tapi anda boleh cari lah, tempat lain pun ada banyak lagi dekat sini. Mana-mana ada orang jual durian. Yang RM5 sekilo pun ada, RM4 sekilo pun ada. Tapi itu harga borong lah. Anda beli 1 tan, 2 tan. Jadi ni semua dalam 10 kilo tadi durian. Lagi sebiji belum buka lagi. Datang beli durian kat Batu Kurau, tak sah kalau anda tak datang ke latar yang popular di sini, iaitu latar Sempena. Saya datang ni hari Isnin, so memang tak ada orang langsung. Saya parking dekat sini lah.
Dia sungai ni panjang sampai ke hujung atas. Anda lalu jambatan kecil tu pun ada banyak lagi. So jom lah kita turun ke bawah untuk mandi. Oi, sejuk. Sejuk gila. Oi. Lagi satu, kalau anda dekat sini, pastikan anda peka dengan sampah-sampah yang datang dari atas. Takut ada kepala air ke apa. Sebab air dia agak deras juga. Macam dekat area sana tu baru okey. Jadi pastikan kalau anda datang ke sini, sebab dia ada bahagian yang deras juga. Macam saya melintas dari sana ke sini, dekat tengah ni agak deras lah. Tapi dekat sini kawasan dia agak tenang. Walau apa-apa pun pastikan anda berhati-hati. Oh, segar gila mandi. Oh, best. So air dia memang sejuk gila. Kalau mula-mula anda masuk tu macam anda mandi air yang ada ais. Tapi lama-lama dah okey lah. Memang sangat menyegarkan. Nampak muka saya? Sampai paras ni pada pinggang dalam air. Dekat belakang tu ada tandas. Kalau anda nak guna, dekat sepanjang jalan ni memang ada banyak mereka apa, pemilik-pemilik tanah sediakan apa, fasiliti seperti tandas. Nanti anda bayar sajalah berapa bayaran yang dikenakan. Kalau dekat sini RM RM1.